Bang. Oh, Bang. Oi, Dek. Tadi Datuk ngato nyuruh kita nu Dian. Dia nama mana kok? Dian tipe ayik tu ha. Dia siapa tu? Dian Datuk. Oh, kalau begitu ayo kemeh lah. Untuk parang. Jangan lupa ambung. Entar pek dia banyak gitu. Oh, yo latih. Mana kita pergi yuk? Jangan asal pergi be kau. Senter kok bau. Kalau berabal kelam gitu. Balampu idak. Ah, you lupa tadi Ayo ambil senter lun. Ha, aku senter bang. Mau begitu yuk? Ayo yuk lah. Ayolah. Lah kunci perahu di mana letak deh? Apa? Kunci perahu den. Cibau takang. Ha, kau bang ayo kita pergi yuk. Ayo kita pergi yuk. Yo senter tu janganlah hidup siang hari kau. Kalau habis batu tu gitu, belum sampai ke malam hari senter habis batu. Nak butuh kau. Alah, ngapa lupa nyanyi? Anu tak pergi lagi. Onduk dek, aku nak suruh Datuk ku ngada Dian. Lah buah hujung bau lah nyunyu gunung bungo. Yo tak lalu hati ya dek. Dilebat ada dembunya nyunyu gunung bungo. Ya lah dah bang. Palingan ada 15 buah kalu pula jatuh galo tu. Alah pasing lah dek, tunggu-tunggu lah. Dedak pek dia gedang kecil, putih boleh kok bawa balik gitu. Lah mau dek ke bundok lah kita bundong. Ha! Bang jatuh bang. Ya abang nyagi ya bang. Jangan dek, nyagi. Tahu kau buah penghujung kau banyak gimau. Lagi itu gau punggung kan. Biar abang ambil kau. Tadan bang, gedang bang. Gedang dah dong salah dek sakat jatuh dek. Ha! Jatuh lagi bang. Kau biar awak nyagi kau bang. Jangan gini lah dek. Mangayu dek. Biar abang kau. Biar abang nyagi dulu. Dah di ujung, dia ada ujung jatuh dah. Ya ujung hano ah. Oh bang, gedang enggak ah? Ai dak kau lah dek lah nasib malang mana bau adik. Punggung nak jatuh lagi dek dah ada ketuan bentuk lagi. Ha, bang. Di belakang kau sebentung ni bang. Yo kau dah sadar ni aneh. Jelek abang nak belentung jatuh tu pondok ni. Cuba lima go ke belakang dek. Abang nak jatuh tu pondok dek. Yolah buruk lantai pondok kau. Kau pengenal Dian tu lah. Dah ada pemikir lain.